Bila dah tahu nak masuk ke bilik tu, aku pun tolak nasi tu. Mak aku cakap, padan muka. Kau gimana tadi? Mancing kat tu. Pergi masuk ke belakang. Aku dengan adik aku ni duduk lah. Kau tahu senam di tangan kat belakang. Tunggu arwah bapak aku. Askar ni. Bapak aku masuk bilik. Dia tutup, dia kunci. Aku dengang. Aku dengan adik aku kat sebelah. Starting kena yang sulung lah. Aku yang paling sulung. Aku kena sekali buk kat perut. Aku aduh kat perut. Adik aku ni, dia ambil adik aku dekat store bilik belakang tu ada kotak-kotak tau. Dia ambil adik aku ni, dia baling kat kotak tu. Adik aku jatuh bermam. Lepas tu tengok adik aku tu diam. Bila diam, bapak aku tengok aku yang kena. Perut. Aku tak ada. Aduh, ya minta maaf ya. Dia keluarkan tali pinggang dia. Aduh, ya minta maaf ya. Ya, diam tu kenapa? Pingsan ke apa? Ya dia buat itu. Lepas tu bapak aku buka tu, lepas tu belah. Aku pergi kat adik aku. Aku cakap, ya kau okey tak? Adik aku buka mata kata, ayah dah belah. Dah.